Bulanan 800, kereta dekat-dekat boleh cubakan dengan full on. Untuk kawan-kawan yang gaji 2000 dan ke atas dah layak untuk mohon kereta ni. So ini adalah Honda BR-V tahun 2020 1.5V full spec. So untuk harga kereta 64,800, yang ni harga without road tax dengan insurance. So kereta masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun kawan-kawan. Okey, untuk kawan-kawan yang tak ada lesen, nama tak cantik ataupun dokumen ada sikit masalah pun boleh cuba mohon kereta ni juga. So anda boleh tengok kereta ni dia punya cat memang sangat special. So kita dah tukar cat dia. Ini adalah 2 layer cat yang baru . Lepas tu kereta ni ada juga full service record dari Honda Malaysia. So you orang tak perlu risau mileage kereta ni tak betul. Lepas tu kereta ni ada juga lampu projector headlamp, lampu DRL, bawah ada lagi fog lamp. Dan sama satu, enjin kereta pun running sangat smooth. So untuk rim kereta ni, dia adalah rim original. Yang ni sport rim original, bunga tayar ada lagi 70%. Lepas tu untuk dalaman kereta tak perlu cerita. Kereta JBR World memang cukup mantap . Tengok dashboard tak ada calar, tak ada ketuk. Lepas tu kerusi kereta ni adalah full original leather seat. Yang ini two tone punya, nampak memang cukup sporty. Original touchscreen display masih ada, yang ni siap dengan reverse camera. So passenger seat kereta ni ruang memang sangat luas. Ini adalah barisan tengah-tengah, boleh duduk 3 orang dewasa. Lepas tu paling hujung boleh duduk lagi 2 orang kanak-kanak. Selain itu, passenger seat dia pun ada sediakan dengan aircon blower juga. Ok, so kali ni masuk punya Honda BR-V dia nampak sporty sikit sebab owner sebelum dah tambah sikit jajan chrome lah bagi dia. Lampu belakang sini ada chrome, wiper pun ada chrome. Lepas tu ada original spoiler besar-besar lagi, so nampak sporty sikit. Lepas tu bahagian belakang sini, jika korang ada bawa passenger, mungkin dia punya boot ni ada kecil sedikit. Tapi kalau korang lipatkan kerusi dia pergi depan, ruang dia automatik jadi besar sudah. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Auto World. Kita jumpa next video.